Okey, hang nak cakap laki ke tudung haram. Aku tanggung. Tegur aku, hang lepas. Aku yang akan tanggung untuk orang nanti. Jangan takut. Ui, berani betul kau ni Berani kau langgar Tuhan macam tu je. Berani kau langgar Nabi macam tak ada apa. Kau ni siapa siap? Berani betul kau ni. Kau ni siapa? Kau ayu. Kau kena ingat, dunia ni tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Kita kena buat terbaik untuk mengejar redha Allah untuk dunia dan akhirat. Dekat akhirat nanti kita nak syafaat Nabi. Kau nak dapat syafaat Nabi macam mana kalau kau buat perkara yang Nabi laknat? Nabi melaknat lelaki yang menyerupai golongan wanita. Kau okey tak okey? Pahal kau ni. Bila kita buat teguran, nanti kau cakap, nak tegur tu kena ada adab. Jangan tegur macam kau baik sangat. Dia macam ni lah Kalau aku datang lempang kepala mak kau nak tegur aku cara baik ke kau nak siku aku? Habis tu bila kau melempang hukum Allah secara terang-terangan, kau lempang ajaran Nabi macam tak ada apa-apa, kau menormalisasikan setiap perkara yang Nabi laknat, kau nak aku tegur kau cara baik? Dia mampus kau lah. Aku seorang berdosa. Aku sikit pun tak perfect. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW, kau tahu tak? Kita sayang kepada Rasulullah. Kau melanggar ajaran Nabi, kau disrespect agama Islam, kau disrespect Nabi dan juga Allah, kau nak tegur kau cara baik. And last but not least lah, aku nak tanya, Jabatan Agama Islam buat apa dengan benda ni? Apa yang korang buat sebenarnya ni? Tidur Bila orang check-in hotel, beria nak pergi tangkap. Bila orang berdoa-doa dalam kereta pakai tepi jalan, beria nak pergi tangkap. Tapi bila orang cabar Nabi, cabar Allah secara terang-terangan, korang tutup mata. Mana video teguran korang? Mana action korang? Pada tim dakwah yang aku pernah bekerja dengan sebelum ni, masa baru-baru aku masuk Islam 5 tahun lepas, mana korang? I know you guys are watching this video. Mana video korang menegur mesti? Mana dakwah korang? Drama je lebih, street dakwah lah, sembang dengan orang pasal agama Islam lah. Tapi bila orang mencabar Allah, mencabar Nabi secara terang-terangan, kau buat dek. Masa aku baru masuk Islam, korang juga ajar dekat aku macam mana nak mencintai Nabi, macam mana nak mencintai Allah. Sekarang bila seorang ni tengah promote dilaknat oleh Nabi sendiri, korang diam. Tidur ke apa? Gaji buta? Sampai bila kau nak expect orang-orang macam aku je menegur? Korang kat mana? Drama je lebih. And last but not least, kau dengar baik-baik kalau depan mata aku kau masuk tandas wanita, jangan salahkan aku kalau kau masuk hospital. Follower pula beratus ribu. Orang Islam kita sendiri yang support. Orang Islam kita sendiri. Islam hanya kat IC. Cakap sayang Nabi, cakap sayang Allah, tapi kau support seseorang yang bangga dilaknat. Memalukan lah korang ni semua.